Berita melaporkan Anthony Loke daripada DAP ni dia cadang agar tempoh jawatan Perdana Menteri ni dihadkan kepada 10 tahun ataupun 2 penggai sajalah. Jadi saudara, dalam kepimpinan Perdana Menteri sebelum ini belum ada lagi lah sejarah jemaah menteri kerajaan ataupun parti komponen kerajaan ni yang mencadangkan agar tempoh Perdana Menteri itu dihadkan 2 penggai saja ataupun 10 tahun je lah. Ini membuktikan yang Anwar Ibrahim ni bukan sahaja dia tidak dipercayai oleh rakyat Malaysia, malah orang dalam parti dia sendiri pun tak percaya dan tak mau dia jadi Perdana Menteri lebih lama. Jadi sebab itulah dia bawa idea ni. Jadi saudara dan saudari, idea yang mereka bawa ni untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri ni, mereka bagi tahu, dia kata kalau Perdana Menteri itu pegang jawatan lebih lama, dia akan membuka ruang lah kepada salah guna kuasa, rasuah dan akan memusnahkan negara. Jadi ini membuktikan juga bahawa orang Pakatan Harapan sendiri merasakan bahawa Anwar Ibrahim ni kalau dia jadi Perdana Menteri lebih lama, dia akan lebih teruk salah gunakan kuasa dan memusnahkan negara. Ni bukan saya kata, jangan tuduh saya pula lepas ni tetapi saya tafsirkan apa idea yang mereka bawa ni dan kenapa mereka tak timbulkan semasa Perdana Menteri sebelum-sebelum ini dan kenapa hanya pada zaman Anwar je mereka sebut berkenaan dengan benda ni. Jadi yang ni kita kena tengok lah kan. Jadi saudara, rasuah dan salah guna kuasa atau lain-lain kepincangan dalam pentadbiran seseorang itu menjadi Perdana Menteri bukan bergantung berapa lama dia jadi Perdana Menteri. Dan kalau dia nak buat rasuah 5 tahun jadi Perdana Menteri pun dia boleh buat rasuah. Ada yang helikopter 16 bilion dan sebagainya, dia tak semestinya 15 tahun. Jadi hakikat yang sebenarnya, siapa yang bagi idea untuk mengehadkan ataupun meletakkan 2 penggai Perdana Menteri ni adalah kerana apa? Kerana mereka nak singkirkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bukan sahaja rakyat Malaysia dah tak tahan dengan Anwar ni, orang Pakatan Harapan pun tak tahan dengan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sebab tu mereka bawa idea ni. Apakah pandangan rakyat Malaysia?